Letih, memang letih. Tapi bagi saya, siapa lagi nak support? Kalau tahu jalan-jalan edisi ke Rompeng dan Pekan. Edisi last sebelum kita melangkah ke perlawanan 16 pasukan terbaik bagi merebut Piala Al Sultan Abdullah untuk Liga Bersepak Rakyat Pahang First. Oh, sekarang dah lancar. Dah lancar sebut nama sukan ni. Okay, jadinya kita kena buat pilihan. Satu je pilihan untuk ke final. Kerana kedua-dua pasukan mempunyai pasukan berlangsung final serentak pada petang esok. Jadi keputusan yang telah ditimbang antara Pala Tahu Jajalan akan ke Rompeng dahulu. Lepas tu esok baru kita akan bersama dengan pasukan-pasukan daripada Pekan. Kita nantikan pasukan mana yang akan melangkah ke pasukan 16 terbaik. Jadi ayo, jangan tunggu lagi. 2 jam setengah perjalanan daripada Kuantan untuk sampai ke Rompeng. Sebelum tu, seperti biasa, kalau berjalan menuju ke Rompeng, pastinya Pala Tahu Jajalan akan singgah di Pekan Lama untuk makan sambal bilih tempoyak. Padu. Sedap. Jom. Waktu mulanya cuaca di Rompeng mendung biasa-biasa je. Tetapi pada tahu dah nampak awan yang berarak mendung yang akan melanda Rompeng. Dan inilah hujan lebat berserta dengan kilat sabung menyabung membuatkan perlawanan terpaksa diberhentikan sebentar. Yang menariknya di Rompeng, banyak tim tu. Banyak tim dan menarik ada 2 tim daripada orang kita. Tim daripada jabatan, tim daripada kelab. Nice. Sangat menarik. Dan yang paling menarik di Rompeng ni, penganjur dia Redline. Dia ada kemok, satu tim satu kemok. Betul-betul tahu dia nak hujan kan. Dan ada lagi jualan-jualan dan sebagainya. Dan pastinya jualan jersey pilihan Pahang, of course dia ada. Dan tak sah Pala Tahu Jajalan kalau ke edisi Piala Sultan Abdullah ni kita tak cari siapa untuk kita bercerita dan bertanyakan soalan. Dan kita kat sini, of course lah, kita mesti cari anak jati Rompeng, Faisal Rosli, a.k.a. Tocang. Betul. Tocang tu datang dari mana-mana? Tocang tu datangnya daripada awal tu punca dia ikat rambut lah. Ikat rambut? Ikat rambut Tocang. Start pada main Shazam Muda. Dekat nama tu. Daripada Shazam Muda, rambut Tocang tu dekat lah. Walaupun Tocang dah tak ada? Tak ada, betul. Ya. Back kiri, flanker kiri, Pahang dan Shazam Muda. Okey, Tocang macam mana? Pandangan Tocang dengan sambutan daripada tim-tim di Rompeng ni untuk Piala Sultan Abdullah. Alhamdulillah daripada pagi tadi apa yang saya lihat memang sangat-sangat meriah lah. Tim pun banyak. Banyak lagi daripada Kuantan rasanya sini. Kuantan 9. Sini 9. Kuantan 9? Saya sini pun 9 rasanya. Maknanya macam yang jarang, daerah yang jarang ada liga pun dah boleh dapat 9. Betul? Betul ke Rompeng jarang dapat ada liga? Betul. Kalau dapat liga? Ada pun liga sosial macam tu lah. Liga apa ni? Liga sosial YB Fazli lah. Oh, baru ni kan? Baru habis kan? Tu tak ada lah? Tak ada lah, biar. Liga lain, Liga Matu ke apa ke? Tak ada. Yang tu je. Okey. Daripada Tocang sendiri ada tim masuk? Tim Tocang? Ada. Nama tim Per FC. Oh, Per tu tim awal. Ya, betul. Tadi dia 1-0 lawan dengan Jawel. Gen Tioman. Gen Tioman. Oh, aku main Tioman guys. Pilihan Pahang. Tocang tak main? Saya tak main. Elek boleh main YP. Takkan tak boleh main? Sebab saya main Liga A1. Oh, tak boleh tak lah. Boleh lah. Kalau tidak main jugalah dengan Per. Betul. Dan yang paling best, kalau kita perhatikan ada satu gambar-gambar Pala Tahu ada ambil tim daripada orang kita. Yang datang sekali dengan family, anak beranak. Betul. Oh, itu suasana tu yang kita nak. Sebab dia orang turun pun datang sini bagi sokongan. Dia bagi sokongan tu yang menarik tu kan. Duduk sana, macam kat stadium kan. Itu yang suasana yang kita nakkan apabila liga-liga yang diadakan. Kesan, Rosli. Saya menarik kat Rompeng ni kalau orang nak datang. Sini yang menarik. Biasanya kalau orang datang sini mesti nak makan udang galah je lah. Udang galah. Itu tempat-tempat yang menarik di Rompeng ni apa lagi? Selain daripada hiburan. Sini Bandar Rompeng. tak ada lah kalau tempat-tempat menarik tu daripada sini. Tak ada lah sebab kalau pasal makan je lah. Makan je? Pasal makan je. Itu. Tapi awak tu macam tak makan je. Okay, by the way, Tocang. Dan last. Sedih tak, Faham? Oh, sedih. Tak ada ke kalau satu-satu kata kepada orang atas, kalau dia mendengar, ada yang tolong potong
kita duk try ni bagi kepada siapa yang berkenaan. Oi, benda-benda tu memang sangat sedih sebab yelah dengan liga-liga macam ni lah harap orang atasan bukalah mata tu untuk kita kembalikan tim Pahang ni. Tak logik tim Pahang tak ada Liga Super. Wah, Apa lama dah, awak main Pahang apa lama, minat Pahang apa lama kan. Betul. Jadi thank you Cang, jumpa lagi. Diharap awak berjaya ke final dan terus ke InsyaAllah. Stadion Bambu. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. Tolong jaga saya nak gerak dah ni. Baik. Gambar tu Cang. Okey, baik. Edisi Rompeng hanya dapat di-cover satu hari ini di peringkat kumpulan. Seperti mana yang kita bersama dengan Tocang tadi, banyak tim dan semua yang memberi komitmen yang baik. Terima kasih kepada orang Rompeng dengan sokongan yang telah diberikan untuk Liga Bola Sepak Rakyat Pahang First Piala Sultan Abdullah. So sebelum kita balik ke Kuantan, kita lepak dulu dekat ikan celup tepung Kasih Armani. Biasalah kita nak makan udang celup tepung, kita nak makan mi kari special celup tepung, nasi goreng celup tepung, nasi goreng tepung, semua tepung, udang lah tepung, tepung lagi tepung. Jangan ada yang kena tepung sudah. Jadi kita akan bersambung untuk edisi kali ini ke pekan pula. Let's go. Terima kasih orang Rompeng. Kita jalan edisi pekan. 12 tim bekerja-kerja bola yang satu untuk bergelar juara untuk mewakili pekan bagi 16 pasukan terbaik. Akhirnya 2 hari telah berlangsung dan petang ini perlawanan ketiga dan keempat dan seterusnya perlawanan terakhir untuk edisi pekan. Cuaca di pekan sangat baik walaupun semalam ada sedikit hujan dan hari ini mendung baik dan memberi kelebihan kepada pasukan-pasukan untuk meneruskan cabaran bagi Liga Bola Sepak Rakyat Pahang First menjuarai merebut Piala Sultan Al-Abdullah bagi edisi pekan. Jom kita cerita pasal pekan pula kali ni. Para tahu jalan-jalan edisi pekan. Kali ni kita tangkap seseorang yang nama kedainya ada di JC Pilihan Pahang. Kak Z Kopi Atuk. Okay? Soalan cepu mah, soalan panas. Sebab cuaca tengah panas. Okay? Kenapa kedai Kopi Atuk ada kat JC Pilihan Pahang ni? Okey, kedai Kopi Atuk. Kalau kita tengok, kedai Kopi Atuk kenapa ada di JC Pilihan Pahang? Alright. Siapa lagi nak kembalikan kegemilangan Bola Sepak Pahang. bola sepak Pahang? Kalau bukan kita, orang-orang Pahang. Oh, Kak Z orang mana? Saya? Ha. Saya orang Kuantan. Orang Kuantan. Ya, demo tak ada dengar pasal Kuantan tu. Okey. Dan sementara tu lah sambil-sambil tu. Okey Kak Z, tak jelah simpan ni. Okey, simpan. Biar kita untuk jual. RM50 je, bukan mahal mana pun. Kedai Kopi Atuk di Kuantan saja ke? Di Kuantan dan di Chini, Pekan. Oh, sini kat mana? Chini dekat Bandar Dara. Tersembah. Stesen Basrama. Okey. Betul. Kalau di Kuantan? Di Kuantan Jalan Bukit Ubi, berdepan dengan kedai Singa. Okey. Satu je? Kuantan. Lepas tu satu lagi, lupa. Ah. Satu lagi dekat depan stadium, kedai Kopi Atuk bersama Pilihan Pahang. Ya, kalau Amar tahu, platform dulu, Legenda 12 dulu, hak yang Alex selalu promote tu, Ya. itulah kedai Kopi Atuk yang paling terbaru dalam meneruskan legasi bagi terus memberi support kepada pilihan-pilihan Pahang. Ya, Gila weh. betul. Inilah orang kata kan, nak sponsor bukan senang nak sponsor kan. Bukan senang. Nak cerita pasal sponsor. Betul. Dia perlukan tanggungjawab, perlukan keinginan, perlukan pengorbanan, perlukan macam-macam lah kan. Ya, betul. Tapi kenapa Kak Zee sanggup benda tu? Oh, bagi saya, ex player Pahang ni semua sahabat-sahabat saya. Kita sama-sama sokong Pilihan Pahang. So, boleh ramai-ramai siapa yang nak pergi kedai Kopi Atuk Pilihan Pahang, boleh jumpa Alex di sana dan Ya. player-player lain. Betul. Dan di situ pun ada beberapa koleksi-koleksi Alex selama dia main bola. Okey. Tapi kan Kak Zee, tak letih ke?
Apa benda ni? Letih. Memang letih. Tapi bagi saya, siapa lagi nak support ex player kita? Kalau kita Kalau bukan kita. orang Pahang. Ingat Pahang first. Alright, pada tahu jalan edisi pekan akhirnya berakhir dengan kemenangan dimenangi oleh pasukan daripada Damba United. Aduh, sakit kaki aku keren. Ada orang tolak bola, macam mana lama tak main bola kan. Jadi tanya kepada Damba United. Okey. Liga Pahang first. Memang liga ni besar sebenarnya. Besar Besar. Agakkan kita sekarang pasukan Pahang pun dah tak ada. Jadinya memang kita guna platform ni sebagai kalau boleh macam walaupun tim kita macam pasukan Pahang mungkin dana tak cukup ke. At least kita boleh dapat support daripada bawah-bawah ni. Okey. Memang ada dana ke benda ni? Damba United banyak habis? Banyak. Banyak Banyak. Nasib baik tempat ni lawan Rompeng je dekat. Betul. Tapi nak ada best juga. Tapi dengar ada bah. Jadi benda tu bukannya sikit-sikit modal. Maknanya kalau A1 pun dah perlukan 300,000. Betul. Kalau macam ni pun perlukan beberapa ribu, Yeah. kan? Alright. So, apa kata Pak Ain kepada orang-orang atas yang dengar benda ni? Dia nak mungkin ambil Pahang ke? Kira kalau ikutkan pekan ni tak besar, tapi liga walaupun padang macam gini tapi penonton penuh. Ya. Kalau stadium kita dah cantik, benda dah YB dah buat macam-macam kat stadium Darul Makmur, takkan orang atas tak nak tengok gelombang kuning kat stadium Darul Makmur. Ya, betul. Sebabnya menarik di pekan ni kalau final ke apa ke, dia punya penonton banyak, ramai. Macam video-video yang kalau tahu dah ambil ni kan, memang best. Dengan makiannya, dengan mana Musa? Musa famous hari ni. Betul. Musa paling famous hari ni sebab dia makan Alif hari ni. Okey. Kata-kata untuk geng Rompeng. Jumpa Rompeng nama ni. Okey, untuk tim Rompeng, di pekan datang bukan datang sesaja. Kita datang nak cari kemenangan dan get ready lah. Edan ya. Okey. Dulu kecil je budak ni. Kecil halah sangat. Sekarang dah besar dah. Inilah kita kata pembangunan sepatutnya macam ni lah. Dah sampai tu tahap dah pakai karakter dah. Dulu ingat. Alright, terima kasih. So, pada tahu jalan edisi pekan berakhir di sini dan kita akan teruskan ke 16 pasukan terbaik untuk Liga Bersepak Rakyat Pahang First merebut Piala Sultan Al-Abdullah. Dan selepas tu akan ke suku akhir bermain carnival di Stadium Darul Makmur. Good luck. Let's go!